RM1, RM2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dah balik? Dah. Adik buat apa tu? Ini ayah adik tengah menabung. Wah, bagusnya anak ayah kecil-kecil dah pandai menabung. Tak adalah ayah. Duit ni pun kan ayah bagi adik pergi sekolah. Kalau adik tak guna, adik simpanlah dalam tabung kelapa adik. RM5. Dek. Nenek. Wah, ada tabung baru. Ayah bagi adik ke? Tu untuk adik. Ayah pergi buka akaun untuk adik tadi kat bank. Lepas tu, orang bank bagilah tabung ni. Oh, ya ke? Ada duit dah ayah. Ada duit balance ayah tadi, ayah bubur dalam tu. Ayah isi dalam ni. Ayah bagi adik ni. Bagi adik lah. Kejap ayah. Adik nak pecahkan tabung kelapa ni, adik nak simpan dalam tabung kelapa ni yang baru pula. Banyaknya duit adik ayah. Banyak duit adik. Adik isi dalam ni Isi dalam tu. Simpan elok-elok tau. Okey ayah. Ayah naik dulu Apa tadi? Lupa dah. RM1, RM2. Adik, ada nampak duit buah tilang tak? Lah, duit bawah tilam tu ayah punya ke? Yalah. Duit ayah nak beli beras tu. Adik ambil lah ayah. Adik dah simpan dalam tabung ayah. Habis tu kita nak makan apa lah ni? Ayah kena cari duit lain lah. Sebab duit ni adik dah simpan dalam tabung. Tak apalah. Selamat. Oh, selamat.